Apa? Apa benda? Practical apa nama benda tu? Aku lupa. It's after. Practical bio. Okay. Practical test bio dah. Guys, we are so fucked up, man. First Orangnya stop. kita orang memang fucked up. Sidang satu fucked up. Tak habis. Apa benda 2 ekor 3 ekor ni? Pergi buat. Masuk. Aku harap diorang lupa semua benda. Boleh je bawa tapi tak depan. First kita orang tak show. Ya, tak show. Dah lagi dia show. Alamak, aku letak satu decimal tu. Weh, aku rasa aku baca tau initial final tu. Tapi macam aku lupa. Aku stres. Pasal apa lagi? Tolong buka list tu. Aku tak list nama. Aku tengok nama grup aku. Kau bila sekolah sekali nombor 4 kan? Oh yes, betul. Thank you. Lepas tu dari awal tu memang dah fucked up lah. Bermula okay, timbang tu macam biasa lah. Timbang biasa je. Aku risau esok dia timbang sebab aku tak pernah pakai analytical. Aku ni dah tak on. Tiba tak ada bacaan ni kan. Oh lah, tak on. Lepas tu apa lagi Oh, dia cakap masukkan 10 ml. Degil tak nak masukkan. Masuk sikit je. Dah tak masukkan 10 ml. Diorang kata kena, madam kata masukkan semua. Man, Title dia table of catalyst activity. weh, aku dah tulis tau. Lepas aku tiru Catalyst activity. Apa? activity of. Aku tulis catalyst activity je. Sama. Aku mula tulis table of catalyst activity. Lepas tu aku tengok Kimi tulis biocatalyst. Aku tipu lah tulis biocatalyst. Catalyst. Afika pun tulis biocatalyst. Tak nak faham. Jom weh. Cuba ke bawah sikit. Sini. Aku cakap benda yang tak apa, nanti kita screenshot lagi. Paling tak dengar. Okay, kita tunggu sidang next. Siapa? Sidang next kita? Zin apa tak kau keluar lagi? Dia tak perasan. Lambatnya kau. Salah buat eksperimen? Pasal? Medium kan kita kena letak 1 ml H2SO kan. Tapi masuk semua. Lepas tu dia vigorous. Aku macam, alamak, aku buat apa ni? Lepas tu Clara dah pandang aku macam, Vigorous tu kena tulis apa? Aku tak tulis vigorous. Aku tulis bubble form je. Habis apa yang vigorous patutnya? Apa bubble form vigorous ni? Direction vigorous. Aku tak buat lagi. Aku cakap vigorous apa maksudnya? Bukan dia macam berterusan. Sama. Tulis bersungguh-sungguh guys. Sebab macam apa? Kan tadi Zain cakap kan, kalau dia letak semua tu kan naik bubble banyak kan. Aku letak 1 ml ke macam banyak gampui dia. Kira macam contoh banyak besar ni burning tube dia macam banyak ni lah. Bayangkanlah macam panjang lagi macam 2 fak. tak boleh nak letak masing-masing. Macam 2 fak. Macam sini lah punya ni. Pelik betul dia punya reference.
bombastic side eye. Habis tu buat YouTube bersama ni. Tak buat. Hari kerja kita. Esok ada test tu. Malas dia tadi esok. Esok. Test bio. Lah. Alamak. Assignment apa? Belum buat lagi. Esok test apa ya? Sebelum ke? Baca. Korang baca. Tadi kau punya question tadi cair. Aku punya paper tak cukup tu aku beli. Kenapa macam korang punya banyak tau? Aku punya sikit. Aku minta cuba. Tadi aku punya cair. Cair gila. Aku punya dapat berapa? Tak sampai. Macam tak penuh pun bawah tu punya beaker. Cair gila. Fucked up man. Okay. Tadi pergi makan aku dia tengok. Sama. Tapi cakap. Ya, macam aku macam tu. Macam tak ada tak ada tak tahu ni. Babi aku balik kat lantai bodoh. Kotor tak? Babi ada orang. The fuck. Okay, aku malu babi. Aku malu babi. Oi, kau perempuan gila. Sangat easy. Kau dapat berapa enzim catalyst kau? Catalyst activity kau? Activity? Berapa? Kau dapat berapa? 1 bahagi 0.25 berapa? Awak sama daripada punya start solution macam okey lah. Okey sangat dulu aku buat balik. iPad siapa dulu ni? Baik. Dah 17 minit dah. Nanti aku nak edit. Bodoh, buat ada iPad. Ma pun dah ada iPad. 5.14. Pelik tau. Ada 10. Dia cakap tak sama. 1 per 0 point kau punya nombor apa? 0.45. Aku banyak. Kau banyak. Kau berapa? Aku 0.25. Betul-betul tepat. 0.22. Aku pun 0.22. Kau tak first aku memang plan tipu data. Apa yang kau sampai lah? Ada. Kau sampai. Aku tak faham dia boleh cakap ni. Ha? Aku tak faham dia apa boleh cakap ni. Kan dekat strange tu between 1 iPad dengan 0.9 ada 10 senggat. Oh, ya ke? So maknanya satu senggat tu satu lah. 0.0. Macam apa? Aku pijak je dari Oh, air dah. Ih. Pada benda pun suruh aku picit. Tapi aku macam tak ya. Benda saya buat betul lah. tengok. Aku dah malas. Aku kerabat. Husna dah lah macam gila. Ya, baru saya. Macam jujur. Aku macam, aku tengok Izam je. Kalau Izam dah lah, dia lah. Siapa tu? Ini. Siapa yang pecah tadi? Aku. Apa siapa pecah? Apa dia pecah? Pensel tu. Ha? Tesel? Yang anak-anak tu. Anak. Dia tumpuk aku. Tesel pecah. Pecah? Terus sebab apa? Memang dia buat balik. Aku dengar pecah. Aku sumpah nak tengok. Tapi aku tengah Sumpah pecah. Pecah ke? Kau buat balik. Jatuh. Jatuh je meja. aku baca. Oh, jatuh. Aku ingat tengok pecah. Aku tengok kau dah cepat dah cakap macam okey. Aku kena cepat. Habis macam ni aku nak transfer video ni babi telefon aku. Nak edit. 20 minit dah, 21. Aku tak expect pecah.
pecah bodoh. Kau macam mana datang? Aku ingat dia just macam jatuh. Okay, aku kutip balik. Sekali pecah bodoh. Lepas tu macam kau dah minta baru. Tak, aku ambil je meja depan punya. Aku macam medium. Tapi kau dah habis pakai belum? Kau dah habis pakai ke? Belum, aku baru nak tumbuk. Baru nak tumbuk. Baru sekali. Aku gelabah gila sebab Husna dengan Dida laju. Izam je lambat. Lepas tu aku macam, alamak Izam dah makin laju. Izam dah makin laju, aku laju. Aku tertiba kenapa aku macam ni? Tertiba sama K-Menofo. Aku macam tadi aku macam lambat macam diorang Confidence booster. Bayu medium. Bayu petang. Saya tunggu 2 orang lagi tu. Aku dah siap lah. Belum kau nak panggil. Esok. Dah siap dah siap buat lah. Sebab soalan tu macam Aku nak tanya Bayu. kau dah tahu tak? Kan dia kata at 10 ml. Aku letak sikit pasal aku dah buang dah air dia. So aku macam pelik lah. Kenapa dia pergi cair-cair? Aku punya pekat gila. Aku tadi memang gigih tau. Aku tadi macam ni tau. Ni tekan tau kat Muslim off. Dia nak ada tu. Macam Zam. Fikir esok lagi. Esok. Kimi dengan ceramah cakap kenapa tak dapat A. Kenapa buat A minus? Ya ke? Bukan kalau buka Tak ada. Kelas lah bodoh. Ketika Dia tu berapa? 4 suku kan? Yeah. Mesti bau ayam. Baru aku tadi masuk-masuk busuk sial lah. yang pasal TTC tu. Weapon. Pasal Cina-Cina. Ni belalat. Kertas aku belalat babi. Kertas aku. Ini basah weh. Ada tumpah-tumpah air. Kau tak tahu tadi aku sini? Mercik. Kalkulator aku ada ayam babi. Aku macam apa benda merah-merah ni? Oh, sekejap. Rasa sabunnya. Tak payahlah. Nak. Aku download dari yang stock and saya kan 2 ml. Lepas tu kan kena tukar kan. Kena 1 ml. Lepas tu aku transfer. Aku transfer dekat silinder penyukat tu. Lepas tu aku macam aku nak buat apa? Aku macam aku tak tahu nak guna yang dalam silinder penyukat tu ke nak guna dalam tip yang nak masukkan tu. Lepas tu aku tengok Syazwan dah siap. Aku macam Syazwan dah siap. Aku tak ada tengok dia. Lepas tu aku transfer yang lain. Apa yang sengih-sengih tu? Buat Aku transfer dekat beaker besar. Kan ada beaker besar dua kan. Aku transfer 1 ml tu dekat beaker yang besar. Lepas tu aku guna. Apa function beaker besar tu baik? Tak ada function dia. Tak, sekarang apa function dropper H2O2 dengan H2SO4? Itu apa function dia? Aku tak guna. dalam lah. botol tu. Tapi bukan komponen. Tapi kau yang guna benda kan? botol kan? Yang H2O2. Pakai dropper yang botol Kau kan? dropper guna dropper botol kan? Tapi mereka kata guna dropper tu. Medium suruh guna dropper yang ada. Masa medium suruh transfer dekat beaker dulu patutnya. Tapi aku tak. Aku tak. Sebab tak Aku sebelum nak guna dropper tu. sebab sebelum ni tak pakai, tak macam tak ada brief. Aku paling pernah ada jam tu. Jam tu sebab 10 saat tu. 10 saat je bodoh. Aku pakai, aku buat macam Tangan aku pakai je. penuh weh. Tangan aku pegang serius, tangan aku pegang ni. Aku macam acah-acah buat Watch eh. kenapa? Kaki. Aku macam nak 10 saat. 10 saat lepas K-Menofo. Sekali petang ni Bayu buat test kan. Buat test fotosintesis. Memang fail bodoh. Okay lah. Esok Maya nak buat quiz apa? Fotosintesis. Dia cakap ni. Let practical test bio done. This is me after practical test bio. Practical bio done. Kau ni. 1, 2, 3. Practical bio done.